numbers. Merah menjerit-jerit, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal kuku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog dari Bangku Menyokong LS10. Selangor bertemu dengan Kelantan apa ni? TRW kan? Ke Kelantan Red Warrior je aku tak tahu. Kelantan United. Kelantan United yang telah dijenamakan. Kelantan dengan sama sistem. Aduh, macam-macam orang ni. Apa-apa pun malam ni penuh dengan kanak-kanak masuk free. Kalau korang nampak kanak-kanak masuk free, boleh kata penuh lah, ramai, sibuk apa pun kita harapkan menang. Pasal orang bawah-bawah, tim-tim bawah-bawah kita draw, Terengganu atas kita pun draw. So kita menang, kita boleh mendaki perlahan-lahan. Adios. Kita harapkan 3 mata menang. Tak nak bolos. Besok tu Lepas tu bot bila nak letak jawatan. Right, gol minit ke-21, 1-0 Selangor. Gol daripada Fortes, hantaran daripada siapa? Cheng. Birthday boy semalam hari ni no Aidil. Cheng semalam 20 bulan. 20 bulan. 1-0. Alright, tamat separuh masa pertama. Kedudukan masih lagi 1-0 seperti tadi. Kelantan quite bagus juga. Selangor ada juga peluang. Keeper dia, keeper Kelantan dahsyat bro. Tinggi. Alright, kita harapkan ada tambah gol. Kita tak nak bolos. Selangor tadi hampir bolos tadi. Okay, second half. Lari! Cantik! Oh, dapat! Apa
kepada rakyat. Right, salah. Sini. Salah. Salah. Gol kedua. Minit ke berapa ni? Aku tak ingat. Entamlah berapa lah. Kita tak nampak scoreboard tu, tak nampak timing dia. Vigo Moraes. Gol berjaya menjadikan gol kedua Selangor. 2-0. Alhamdulillah. Itulah. Minit 54, 55 CEO bangsat. Alah, yellow. Cancel tu, cancel. Oh, red card. Jangan adu Alvi saya. Aizan dah minta bola, Aizan. Kalau Roni ada dah masuk lah. Roni. Mana Roni? Dia dah masuk lah. Lira tak ada, Lira. Patut Lira tu. Kalau Lira tu dah gol lah. Skor. Lira. Tunduk pun kena rakam. Puja. Konten kreatif baru. Alright, tamat game. Kedudukan 2-0. Selangor 2, Kelantan 0. Kelantan bermain dengan 10 orang tadi. 10 orang player dia tak petah. Syok. Ending macam ni, outro macam ni syok. Lalu aku buat kat Iwan, tadi tak ada buat kat atas lah. Nak lagu kata CEO bangsat DJ 1. So dengan keputusan ni, tak salah aku Selangor naik ke tangga ke-4. Sebab Terengganu draw tadi last minute dengan Negeri Sembilan dekat Paroi petang tadi. Game petang tadi pukul 5. So Selangor dapat naik dan jarakkan mata lebih kurang macam itulah. Selangor naik ke tangga ke-4 lah. Tak apa, pelan-pelan kayu orang kata. Soal layan lagu ni. Alright, itu je. Tapi game memang bosan lah. Senang kata game memang bosan lah. Dua-dua Ada game. video banyak pun. Tak ada video banyak. Adik kan? Bosan tu. Bosan Adik? Bosan lah. Pasal Lira tak main. Kan? Lambat Lira masuk. tak main. Roni pergi buang. Presiden kelab penyokong Roni marah dah. Kenapa buang Presiden Roni. Presiden Roni. Asalnya Presiden Aaron. Okay lah. Jumpa next vlog nanti. Tak tahu lagi bila. Lepas ni Selangor akan ke Bangkok. Aku tak ingat berapa bulan, 26 ataupun 27. 26 kan? 26 kan? Lawan Bangkok untuk game tebus maruah. Itu je. Dan 30 Harapnya tak banjir. Harapnya tak banjir. Diorang boleh pergi Komplek Kobran, AUS, BFS Selangor yang lain boleh pergi.
yang mana naik jalan darat kan, sebab Anyai dilaporkan banjir. Dan Ada lepas banjir, tu 30 April Selangor akan lawan Sabah dan PJ. Setakat ni keputusan tanpa penyokong. Kita tak tahu lagi macam mana. Kau tunggulah. Kalau ada video tu, adalah aku nanti. Alright, itu je. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Sampai sini sama dengan Malaya, Selangor, Mati dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you soon.